Wow. Ui, dah lah. Ini yang jerit dalam tangguk lagi. Bau naik ke? Bau naik. Ini jenak tau. Jenak, Jik. Bro. 3 kilo, 4 kilo dah. Air habis, air minta air. Esok dah balik awal. Ini kira aku kategori dah boleh menang dah menang Dah, Bes. Hidup Habis. Ni, okey jom. Esok kira barang tak join esok. Esok kira sampai petang esok. Oh ni. Saya tak tahu macam mana. Lama tak kena. Game Melaka. Melaka awau. Parak engkau, ulau melengkau atau pagau telur sentil. Menda engkau. Tu kepala tu. Tu kepala dia. Dah boleh lancar belum ni? Dah boleh. Oh ya. Saya tu tak ada tak bawa. Kau dah lepas ikan belum? Mana dia tak boleh harap dia tu. Lancar. Kat Melaka pun kena seret. Air surut lagi. Lepas beting tu baru okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini hari kita turun di Melaka. Chalet keluarga Kuala Linggi. Kanan aku PD. Sepadan PD lah ni, Melaka. Oh, Kerol. Oh, steady. Dia tukang kau ikan besar je. Dia tak main ikan kecil-kecil. Tapi pakai set UL. Bro, lobok lama aku dah padam. Nah, ini fish finder dapat kat sini lah tu hari tu. Kosong lah. Nah, hari aku turun dengan gan serit Melaka. Ada 7-8 biji. Ada hasil aku up. Tak ada hasil minta maaf. Kita try dulu sini kan. Spot 4 meter ni. Kadang dia ada kat sini. Sebelum kita pergi spot yang lebih dalam. 4 meter saja. Cuba dulu tengok. Kat 10 minit, 15 minit tak ada baru kita gerak pergi tempat dalam. Tak ada pun. Senyap. Harus mati ni. Lucu. La ilaha illallah. Kenapa tu? Ada. Wow. Buat nekan tu. Oh. Kenapa? Wow. Alhamdulillah boleh tahan. Kenapa? Sambal tak buat lah ni hari. Alhamdulillah lesen. Jenah ping lah, jenah ping. Ping oh. Ada 800 gram ada ni. Alhamdulillah. Ini yang kita mau. Apa tebu kau main gomok? Apa kau makan? Penyu besar kan depan aku ni.
Kosong betul. Mana dia? Dah selam. Dia dah tinjau. Jangan kena pancing aku dah. Seram nak layan dia. Hilang lah. Umpan lalu. Janganlah marah. Cek ikan ni lah. Cek lauk. Kan? Kita try main jig pula. Jig. Bulu ikat sendiri ni. Sesuai ikat sendiri ni. Mana tahu dia nak. Jom try. Apa benda ni geng? Lama. Oh lama. Tahu-tahu dia dah lekat je. Lama ni makan tak rasa. Tukar udang aja ni. Dia ni. Jig tak nak. Boron. Boron. Bau terayun. Wow. Boron wai. Mati jauh ah. Tak lokek bang. Aduh, kasar bang. Aku ingat sangkut. Kasar. Tak udang. Alah, ada lopehkan pula. Ui, kasar ni. Alamak, sayangnya. Dia ambil, dia tokan terus tu. Tak tahu apa benda. Sotong ke apa ni? Nak makan ke? Tokan. Tapi tak kono. Aku ingat sangkut tadi bang. Tiba-tiba borek. Dia pun dah berjalan. Lari je. Aku pegang-pegang. Kosong. Sayang tu. Cik. Nampak kalbu. Ada. Oi, kasarnya kelama ai. Kelama. Kasar oh. Boleh lah. Makan. Kat main-main lah. Cik. Lama. Kelama banyak. Cik, lama ni. Apa kan? Dah kotor. Oh. Umpan gantung kono. Tak tahu. Dia makan kelama seekor. Gelama besar dia ambil tu. Aku dapat anak gelama 3 jari, aku cangkuk je lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Ui, dah lah. Ah. Tak nampak. Macam gubal. Alhamdulillah. Ha. Woi, dia ambil anak glamour kasar tu. Glamour tu 3 jari. Aku kata lah, lantak kau nak makan kan. Woi, dia makan. Amboi. Lah, alhamdulillah. Gobal lah bang. Aku ingat talang. Ah, tak kisah, boleh. Makan kat kemah. Besok aku tak dapat join. Jangan aku settle tu. Kamera pun dah kena air. Ha. Weh. Kasar juga ah. 3-4 kilo ada ni. 3-4 kilo ada. Ya ke? Paling rendah pun duduk 3 kilo lah. Okey. Lebih 2 kilo. Alhamdulillah, syukur. Mata kena tepi bibir, mana boleh putus. Oh, menggigil tu. Wah. Weh, dia makan anak glamour kasau. Okay lah geng, dah pukul 5 petang. Alhamdulillah ni hari air cantik tu. Pada pagi sampai petang tu. Cuma ikan je lah kurang galak. Tapi ada gorgon. Ada gorgon. Nanti sampai darat aku tunjuk. Ikan semua dah mati. Aku dah masuk dalam bok. Sampai darat nanti aku tunjuk. Apa itu gorgon? Dah sampai. Chalet keluarga. So, aku camping kat situ je. Keluarga Zibo tu. So tak payahlah susah-susah aku nak pasang flysheet ke apa ke. Alright, dah dekat. Alhamdulillah gang, selamat mendarat. Tengok Tok Lan ni boleh percaya hasil dia ni. Dia diam dia korek. Nah tu, dia kau. Hai kat sekilo. Rezeki ya. Ada. Ada gerut-gerut. Goreng-goreng lah, goreng-goreng. Ni paling banyak ni GT lah, apalah. Makan umpan ke jig? Jig ada umpan pun ada. GT? GT makan yang umpan? Ni umpan. Oh. Jig. Yang besar? Jig. Kena kat tengah sana tu? Ha. Kalah lah. Kalah dia lagi berat. Dalam 2 kilo ada kot. Apa ni ikan kembang gigi? Mana? Ni GT. Oh GT. Tebal pipi. Tak ada. Tebal pipi ni daun dapat je. Daun dapat. Mula ni. Okay, tengok hasil aku. 2 ekor je tapi saiz Yono, gubal. Oh, lama tak dapat 2 kilo lebih ada ni. 2,5. Alhamdulillah, semua dah naik. Okay, jangan lupa belanja, subscribe, like, komen dan share channel
Asri bros. Assalamualaikum. Kerol punya. Boron. Cek dah tu. Tebal pipi. Tebal pipi. Gerut-gerut. Gerut-gerut tebal pipi. Dia dah hak 3 bangsa. Panoh. Panoh. Ini yang jerit Dalam tangguk lagi. Bau naik ke? Mana naik? Tadi yang bantal tu bantal. Udang apa? Udang eh? Tu bantal satu lagi. Hello? Ois. Ni jenak tau. Nak, Jik. Dah. 3 kilo, 4 kilo dah. Cik. Wih, bantal pun ada. Kau ni mancing ke tangkap ikan? Saya dah cakap jangan balik. Air habis, saya minta air. Esok dah balik awal. Ini kira aku kategori dah boleh menang dah menang Bes. Hidup. Habis. Ni, okey jom. Esok kira Tak join esok. Esok kira sampai petang lah esok. Kau ni. Kita tahu macam mana. Lama tak kena. Dekat air dalam ke air